Assalamualaikum. Hari ni aku nak review kat korang my collection Ferrari daripada model 2005 ke 2006. So yang paling latest yang aku dapat adalah yang ini. Dan yang ni paling aku suka adalah model ni lah, S90. Kenapa tahu? Korang boleh tengok dia punya color berbeza. Dia punya color, yang ini color dia merum, lagi cantik lah bagi aku. Korang boleh tengok dekat-dekat dia punya color dengan yang ini, yang matte line. Another one, yang ini pun dia ada lagi satu collection lah, tapi dia bercampur dengan kereta lain. Yang aku dapat adalah ni. So satu kat sini, tapi ini color paling menyelam. Yang kedua, so aku rasa benda lain jugalah untuk model ni. Model ni korang boleh tengok kan, S40 40-an, kau tengok color dia dengan yang ni lagi cantik dia punya color. So yang ni, dan yang paling baru adalah latest kan yang ini. Yang aku dapat lah yang paling latest. Yang lama punya color this one, yang baru this one. So aku ada satu STS tapi loose punya, tapi yang ni bukan original dia punya tayar, adalah tayar dah ditukarkan. So ni satu. Another one aku ada yang lama juga satu. Ni je lah lama bagi aku, tapi aku tak tahu, aku tak buka aja dia punya dalam. So aku ada lagi Ferrari yang aku simpan lah, tapi aku tak boleh nak cari, dah pening dekat mana. So yang ni, yang ni satu yang aku suka juga. Yang ni aku ada satu Ferrari juga. Yang ni semua collection yang latest lah. So aku newbie punya orang. So maybe ada lagi yang baru, sebabkan Ferrari punya collection tu sangatlah banyak. So aku dapat collect yang 2005 dengan 2006. So kalau korang minat aku punya konten ni, korang boleh like, follow and share. Nanti kita review the next content. Assalamualaikum.